Peminat nasi ayam, hari ni saya nak try nasi ayam pakcik kan yang berada di Bazar Ramadan Taman Sri Bayu. Sekarang ni pukul 4.30 geng, saya datang awal sebab saya tak nak beratur panjang. Okey bang, kita ada promotion bang, beli 3 percuma 1. Murah geng kalau macam ni. Lepas saya nampak ada promotion tu geng, saya pun beli 3 dan dapatlah free 1. Masuk untuk review rasa dia. Sekarang ni geng saya nak try makan. Aroma dia geng, nampaklah bau nasi ayam dia memang wangi geng. Sekarang ni nasi dia memang berderai tau. Kau nampak nasi dia jenis yang berderai, lembut geng. Sekarang ni saya try letak sambal geng. Kita rasa sambal dulu. Sambal dia boleh tahan pedas jugalah. Untuk suapan yang terakhir ni saya try sambal, kicap dan juga ayam. Kita dapat rasakan aroma dalam ayam tu geng. Dan bila kita makan dengan nasi geng, korang boleh rasa dia punya juicy kelembutan ayam tu. Dapat rasakan kelainan dekat dalam kicap tu geng. Dia lain daripada lain tau. Kalau korang suka kelainan geng, korang boleh try rasa nasi ayam pakcik geng. Bagi saya geng, ayam dia best dan kicap dia pun best geng. Sebab dia ada kelainan tersendiri. Senang geng.